korang mula-mula hobi, sekarang ni boleh berniaga. Siapa yang ada rumah pokok besar-besar macam ni, saya nak pergi rumah anda, saya nak patahkan dan saya nak semai. Ni harga semua ni 400 Ni 400. Betul tak Dino? Kalau kat Indonesia laku tak pokok ni? Ini laku juga, banyak juga yang beli. Nampak? Papa nak pada awalnya Papa nak cerita macam mana Papa boleh berniaga pokok. Papa habis landscape Papa ni dengan nama Allah 1 juta. So memang mahal. So bila Papa pergi dekat kedai-kedai, pokok ni semua mahal, tu mahal. Dan dah rumah ni dah 8 tahun. Bila 8 tahun, pokok ni semua dah tua dan terlalu banyak. Jadi daripada Papa tak buat apa-apa, baik Papa jual. Dan sebab Papa nak buang sayang. Macam pokok ni kan, ini harga 2-300 sayang ni, 2-300. Nampak tak? Pokok ni nampak tak? Dah kering. So kita kena semai baru. So Papa decide untuk jual je lah. Tak sangkalah hobi menjadi perniagaan. Dan Papa yakin follow Papa semua ni pun macam Papa juga, nak murah-murah. Jadi Papa jual je lah. Harga murah RM8, RM9, RM10. Korang, kalau korang ada pokok yang banyak-banyak kat rumah, tak tahu nak buat apa, DM Papa. Kalau banyak betul lah, Papa boleh je beli borong. Sebab Papa nak semai ni. Nak semai banyak-banyak.